وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan guru, para alim ulama tempatan, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Syukur kita kepadanya kerana pada pagi ini Allah izinkan kita untuk berada di dalam masjid yang mulia ini, dapat solat subuh berjemaah. Mudah-mudahan zuhur sekarang pun juga berjemaah, asar sekarang pun berjemaah, maghrib sekarang berjemaah. Mudah-mudahan kita yang orang lelaki ini yang depan ni akan menjadi solat berjemaah itu sebagai budaya hidup kita. 5 waktu sehari semalam. Jangan semayang seorang-seorang di rumah. Ini orang lelaki saja ni. Orang perempuan dimaafkan. Orang lelaki jangan seorang-seorang semayang di rumah. Sesat kata Nabi. Nabi ngapa sesat ni? Bukan Ibrahim ya. Apa kata Nabi? Walau annakum sallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutahallifu fi baitihi la taraktum sunnata nabiyikum walau taraktum sunnata nabiyikum la dhalaltum, kata Nabi. Hadis sahih riwayat daripada Muslim. Barang sekiranya kamu sengaja semayang sendiri-sendiri di rumah kamu, seperti mereka yang tidak hadir pada malam ini kerana mereka semayang di rumah mereka masing-masing, maka kamu telah meninggalkan sunnah Nabi kamu. Nabi tak pernah semayang seorang rumah. Barang siapa meninggalkan sunnah Nabi kamu, maka sesatlah kamu. Sesat kata Nabi. Apa kata sesat? Esok di akhirat itu nak mencari syurga tak jumpa-jumpa. Lagi cari lagi jauh, lagi cari lagi jauh, lagi cari lagi jauh. Kalau jauh dengan syurga dekat dengan apa? Tak payah jawab lah, semua tahu dah. Jadi kita tak nak sesat. Kita nak diterima Allah sebagai hamba-hambanya. Siapa yang melazimkan sembahyang 5 waktu sehari semalam berjemaah, dia dapat 5 fadilat, 5 kelebihannya. Yang pertama, dilapangkan hidupnya. Tak ada banyak masalah. Tak ada banyak masalah kesihatan, masalah disiplin, masalah ekonomi, tak ada banyak. Yang kedua, Allah lepaskan dia daripada siksa kubur. Siksa kubur ada 4 tuan-tuan. Yang pertama, soalan dan pukulan mungkar nakir. Yang kedua, dihimpit bumi sehingga berselisih tulang rusuk. Yang ketiga, didatangkan ular dan kala mematuk-matuk, menggigit-gigit, memukul-mukul sembari kiamat. Dan yang keempat, didatangkan api neraka masuk dalam kubur. Jadi orang yang lazim berjemaah dia lepas daripada siksa kubur. Yang ketiga, fadilatnya, dia dapat suratan amalnya dengan tangan kanannya. Itu tanda dia bahagia tu. Allah dah janji, fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura, kata Allah. Barang siapa menerima kitabnya dengan tangan kanannya, maka dia akan dihisab dengan hisab yang ringan, keknya cincai aja. Dan dia kembali dengan keluarga yang bersama keluarga dengan rasa gembira. Paling menggembirakan, paling membahagiakan, paling hebatnya, paling berjaya orang tu apabila dia, isterinya, anak-anaknya, menantu-menantunya, cucu-cucunya semua masuk syurga. Ini bukan semua orang dapat ni. Rasul-rasul pun tak dapat. Nabi Nuh tak dapat. Nabi Lot tak dapat. Tapi kita dapat. Itulah yang membahagiakan sekali. Yang ketiga ya. Yang keempat, dia dapat melalui titi siratul mustaqim cepat seperti kilat menyambar.
Dan yang kelima, masuk syurga tanpa hisab. Ya, masuk syurga tanpa hisab. Itu fadilat melazimkan sembahyang berjemaah. Jadi dahulu ni kata jangan seorang-seorang sengaja. Kalau lain ada alasan, ada terpaksa, itu lain cerita. Ini saja-saja dengar orang azan ni tak siok. Berarti je. Pergi ke kedai pula tu, beli rokok pula tu. Itu yang sesat tu. Baik, untuk pagi ini kita sambung lagi. Kita masih lagi membicarakan tentang maksiat-maksiat yang zahir. Maksiat-maksiat yang dilakukan oleh anggota 7 yang Allah anugerahkan kepada kita tu. Ya. Siapa di kitab bersama dengan macam kitab saya ni, Yarumi ni, buka muka surat 166. 166. Jawi saya tak tahu. Saya lupa nak cek. Syahadan. Cari tang mana syahadan. Ada? Syahadan. Baik. Ketahui olehmu bahawa hukum syarak itu terbagi atas 2 bahagi. Pertama, hukum jawaz. Jawaz tu artinya harus. Jumpa? Mana saya baca ni? Surat berapa tadi? 67 Jawi ya. Yang pertama jawaz. Jawaz artinya harus. Apa arti harus tuan? Dibuat atau ditinggalkan tidak berpahala dan tidak berdosa. Kedudukannya tepuk dada tanya selera. Nak buat pun sila, tak nak buat pun sila. Itu harus ya. Contoh, makan harus. Tidur harus. Mandi harus ya. Cuma bila kita laksanakan tu dia bertukar hukum. Yang harus tu tak ada tinggal harus. Kalau kita ikut adab-adabnya, dia boleh jadi wajib, boleh jadi sunat, boleh jadi haram, boleh jadi makruh. Dia tak tinggal harus ya. Makan boleh jadi wajib. Bila makan wajib, apabila dah terlalu lapar, dah buluk, ketika itu wajib dia makan. Dah makan tu hukumnya harus. Kalau wajib makan kejap ni berdosa belaka lah, tak makan. Oh, dia tak ada lain, makan je kalau dia wajib. Dia tak ada wajib. Bukan haram pula tu. Jadi kalau dia terlalu buluk, wajib dia makan. Kalau tak makan, berdosa. Kemudian boleh jadi sunat. Kalau dia ikut adab-adab nak makan. Sebelum makan baca doa. Makan dengan tangan kanan. Ikut adab-adab nak makan, dapat pahala sunat. Makan juga boleh jadi haram. Makan benda-benda yang haram, haram lah. Makan babi haram, makan anjing haram, makan biawak haram, makan tikui haram, makan rasuah haram. Dia boleh jadi haram. Yang keempat jadi makruh. Makruh dibuat tidak berdosa, ditinggalkan dapat pahala. Itu makruh. Makan tangan kiri makruh. Makan berjalan makruh. Makan berdiri makruh. Kecuali buah-buahan yang kecil tu, dia tak ada makruh ya. Itu makruh. Dia boleh jadi wajib, boleh jadi haram, jadi sunat, boleh jadi makruh. Asalnya harus. Dia tak tinggal harus. Itu apa ni? Hukum syarak ya. Jadi di sini tulisnya jawaz. Jawaz artinya harus. Biar ini yang harus. Kedua, hukum afdal. Afdal tu yang diutamakan. Dituntut betul-betul. Namanya afdal. Yang ini yang terlebih utama. Maka hukum yang jawaz, yang ini yang harus itu, iaitu dinamakan hukum syarak yang zahir. Iaitu kebanyakan amal segala fuqaha. Fuqaha tu artinya apa? Ahli-ahli fiqah. Kalau ramai dipanggil fuqaha. Kalau seorang dipanggil faqih. Jangan seorang panggil fuqaha, tak boleh. Macam ulama. Ulama tu ramai, bukan seorang tau. Seorang ni dia kadang-kadang seorang katanya ulama. Ustaz Fauzi tu ulama gitu. Padahal dia bukan ulama, dia alim. Kalau seorang alim, kalau ramai bukan ulama. Dan juga arwah tu ramai, bukan seorang lah. Ini dah arwah Haji Ibrahim.
Tokoh Melayu lah salah guna selalu ya. Arwahnya Haji Ibrahim kata. Haji Ibrahim tu kan arwah, kalau arwah ramai. Haji Ibrahim, Haji itu, Haji ini 3 dan lebih. Jamak baru dia panggil apa arwah. Kalau seorang almarhum boleh. Itulah kita orang Melayu selalu salah guna. Ini pun apa itu? Afdal. Maka hukum yang jawaz yakni harus itu iaitu dinamakan hukum syarak yang zahir, iaitu kebanyakan amal segala fuqaha, segala ahli-ahli fiqh. Dan hukum yang afdal itu iaitu dinamakan hukum orang yang batin, iaitu diamalkan oleh segala orang-orang yang sufi. Orang sufi itu artinya orang yang mengamalkan ilmu tasawuf. Apa hasil dalam tasawuf itu yang diamalkan, yang harus diamalkannya. Itu orang tasawuf. Bukan orang tasawuf itu pakai sorban, lagi apa? Kejubah. Tasawuf itu hati kita ni. Hati itu tidak melanggar syariat Allah. Dia buat yang wajib dan sunat saja. Yang makruh, yang haram ditinggalnya. Itu orang ahli tasawuf ya. Dia warak. Orang ahli tasawuf ni dia warak. Apa dia warak? Warak untuk dia meninggalkan sebahagian daripada yang harus kerana takut jadi haram. Meninggalkan sebahagian daripada yang haram kerana dia takut. Bukan. Meninggalkan sebahagian yang harus kerana takut jadi haram. Itu warak. Kalau lalu je lantak oleh bantai itu bukan warak, itu namanya apa? Wakrak. Kita hendak warak ke wakrak? Ini apa betul tu? Itu dia amal segala ahli sufi. Dan dari kerana inilah kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Imam Ghazali ini dipanggil Hujjatul Islam. Artinya dia tahu semua tentang Islam. Tahu tentang akidah, tahu tentang fiqh, tahu tentang tasawuf, tahu tentang Quran, tahu hadis, semua dia tahu tentang Islam. Dia panggil Hujjatul Islam. Apa saja dalam Islam dia mahir. Cuma dia tu lebih terkenal dengan gelaran ahli sufi, ahli tasawuf, kerana dia banyak mengarang kitab-kitab tasawuf. Di antara kitabnya dikarangnya apa? Minhajul Abidin. Ada kerangan Imam Ghazali. Bidayatul Hidayah. Itu fiqahnya ya. Dia terkenal dengan tasawuf. Itu kata dia orang sufi. Apa kata Imam Ghazali? I'lam annama huwal aslu fi hadzal babi syai'ani ahaduhuma hukmu syar'i wa zahiruhu wasani hukmur war'i wa haqiqatuhu wa hukmu syar'i an ta'khudha ma ataka mimman huwa zahiratul salah wa la tas'al illa an tatayaqqana annahu qudbun aw haramun bi'aini wa hukmul war'i alla ta'khudha syai'a min ahadin hatta tabhasa anhu ghabatal bahth wa tastaqsiya ghayatal istiqsa'i annahu la syubhata fihi bihalin wa illa fataruddah. Tadi kita kat Arabnya, kat Melayunya dia. Ketahui olehmu bahawasanya asal pada bab ini, bab menyatakan maksiat yang zahir tu, asalnya apa? Ayat ini pada bicara bab halal dan haram. Dia bicara mulanya mana halal dan mana haram. Berarti halal sah untuk digunakan, sah untuk dipakai, itu namanya halal. Haram tak boleh pakai. Jangan buat. Kerana haram tu yang dibuat berdosa, ditinggalkan dapat pahala. Kedudukannya mesti ditinggalkan.
itu haram. Jadi bab itu mula-mulanya asalnya bab halal dan haram. Ini iaitu dua perkara. Pertama hukum syarak dan zahirnya. Kedua hukum warak dan hakikatnya. Jadi dua tu. Satu hukum syarak, zahirnya. Zahirnya halal. Zahirnya harus. Itu hukum syarak. Hukum syarak ada 5 aja. Yang pertama wajib, yang kedua haram, yang ketiga sunat, yang keempat makruh, yang kelima harus. Itu hukum syarak. Itu zahirnya tu. Warak lain. Warak tu hakikat. Apa hakikat sembahyang? Apa hakikat menutup aurat? Apa hakikat berniaga dan sebagainya? Itu hakikat. Apa hakikat haji? Itu namanya hakikat sebenar-benarnya. Kedua hukum warak dan hakikatnya. Yang ni hakikat syarak dan batinnya. Syarak dan batinnya. Batin tu hati kita tu macam mana? Ikhlas ke tak ikhlas? Kita sembahyang tadi ikhlas ke tak? Saya ngajar ni ikhlas ke tak? Tentang mengaji ni ikhlas ke tak? Itu apa warak ya? Maka hukum syarak itu bahawa engkau ambil akan barang yang datang akan dikau daripada seorang yang zahirnya itu soleh. Itu syaraknya. Kalau dia orang soleh, katanya bolehlah kita makan hartanya. Boleh pemberiannya diberi itu kita ambil dan sebagainya. Kalau dia nampak macam soleh, dia nutup aurat, lagi apa? Dia warak, dia pakai jubah, pakai serban, bolehlah kita ambil barang pemberian dia. Itu dia. Ambil akan barang yang datang akan dikau daripada seseorang yang zahirnya itu soleh, dan jangan engkau tanya melainkan kalau dia tu nampaknya soleh, tak payah tanyalah. Ini mi selalunya mi lah, laksa kan. Ini mi ni yang proses tu siapa beli? Orang kafir ke orang beriman? Orang beriman ke orang kafir? Kalau dia tu menjual tu benda-benda yang kita tak ada ragu-ragu. Kerana Nabi kata da'ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggal kamu benda yang meragukan itu kepada benda yang tidak meragukan. Dia itu jangan ragu-ragu boleh. Kalau dia nampak soleh, bila kau untuk imam, jangan ragu-ragu lagi dengan dia. Ambil aja apa pemberian dia. Kalau nak beli dengan dia pun boleh beli dengan dia. Ada seorang yang zahirnya itu soleh, maka jangan engkau tanya melainkan jika engkau yakin bahawasanya harta itu dapat daripada merampas. Kalau dia nampak orang soleh, berjawabah, bersahabat, tapi merompak, nampak kita dia ada tunjuk pesa orang tunjuk apa nak. Itu jangan dia dah nampak apa? Nampak haramnya jangan diambil. Kalau tak nampak tak payah tanya. Ini harta ni halal ke tak payah, ambil aja ya. Kan kita sangka baik dengan orang. Sangka baik, kita mesti sangka baik dengan manusia. Jangan sangka jahat dengan orang lain. Sangka jahat tu berdosa. Ya. Jangan sangka jahat. Inna ba'dhu dhanni ithmun, kata Nabi ya. Sesungguhnya jahat-jahat sangka kepada orang manusia itu adalah berdosa. Jangan. Mana itu dia? Dan hukum warak itu bahawa jangan kau ambil akan sesuatu daripada seseorang hingga diperiksa daripadanya. Kalau warak dia tak tanya dulu. Ini mi ni orang Islam ke orang bukan Islam yang buat? Tofu ni siapa buat? Orang Islam ke bukan? Kalau orang kafir tu dia tak beli. Kenapa? Kerana dia takut. Kerana selalunya tofu tu, orang yang membuat tofu tu biasanya dekat dengan itu ada kandang. Kandang apa? Kandang hidung apa ni? Hidung kongak tu kan? Berlalu merentik-rentik air liurnya atas soya tu. Tofu tu daripada kacang soya. Kacang soya tak ada apa-apa. Tapi kalau dia orang kafir yang memprosesnya, dia ditakuti ada najis. Macam bihun. Tuan-tuan dah pergi tambak bawang Taiwan, tengok kilang bihun mana rupanya. Ambil bihun tu letak atas pelantar. Pelantar tu rendah aja bukan tinggi. Bagus kita tak nampak dah keluar kena atas tokau nampak kena masuk ke dalam pun nampak. Pelantar tu rendah aja sampai 2 kaki ini. Rendah rupanya. Lalunya apa?
Yang selalu lalang atas jemuran tu apa? Anjing. Niti-niti aja liu. Lepas tu dia kering. Dia kering dah tak nampak tu. Kita pembeli. Yang beli tu orang Islam. Beli buat bihun sup. Buat bihun kari. Kita mau makan. Buka puasa pula tu. Ya. Itu namanya syubhat. Kita tak nampak. Kalau nampak haram itu lain cerita. Ini tak nampak. Yang samar-samar. Itu yang namanya syubhat. Orang warak dia meninggalkan yang syubhat tu. Orang wakrak sapu sajalah. Dia orang wakrak. Tampak lah sekarang ada benda tu halal ni. Bihun apa yang masalah bihun kata dia. Dia buat daripada beras. Itu dia. Itu orang wakrak. Jadi kita nak ada syubhat ya. Kalau warak dia tak ada ambil syubhat. Dan hukum warak itu bahawa jangan engkau ambilkan suatu daripada orang seseorang hingga diperiksa daripadanya sehingga periksa sungguh-sungguh. Sehingga periksa dan habiskan periksa itu sehabis-habis periksa akan bahawa suatu itu tiada syubhat. Jangan ada yang syubhat, mesti halal belaka. Karena Nabi kata talabul halal faridatun ala kulli muslimin. Menuntut yang halal itu dah diwajibkan, difardukan kata sekalian orang Islam. Jadi kena periksa sungguh-sungguh sehabis-habis periksa dan bahawasanya sesuatu itu tiada syubhat di dalamnya dengan segala halnya, dan jika tiada yang demikian itu maka engkau kembalikan akan dia. Dan hasil dari masalah ini seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitab namanya Arba'in. Arba'in itu 40 fi Usuluddin. Arba'in fi Usuluddin. Sekarang sudah ada kitab itu diterjemah dalam bahasa Melayu. 40 perkara tentang Usuluddin. Bahawa wajib atas orang yang warang itu, wajib itu apa? Dibuat dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Kedudukannya mesti dibuat, itu wajib. Sembahyang 5 waktu wajib, zakat wajib, puasa Ramadan wajib, menutup aurat wajib, berlaku adil wajib, itu wajib ya. Wajib atas orang yang warak. Kalau dia warak lah, dia orang warak itu betul mengambil perhatian tentang agama, sensitif penuh tentang agama. Dalam hukum Allah tu sensitif. Tak ada ambil level, tak ada. Itu orang warak ya. Wajib atas orang warak itu memeriksa akan sesuatu yang didatangkan akan dia oleh orang yang tiada diketahui. Kalau orang kita tak kenal orang tu, wajib kita cek. Wajib kita siasat. Apa tu wajib? Dibuat dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Kalau dia warak wajib. Kalau orang dia tak kenal, didatangkan oleh orang yang tiada diketahui akan hal mereka itu hingga nyata akan halalnya. Sah halal, boleh kita ambil, boleh kita makan dan sebagainya. Maka jika tiada nyata akan halalnya, maka engkau tolakkan akan dia. Jangan makan. Orang warak jangan makan, jangan ambil, jangan pakai. Apalah, tengoklah benda-bendanya. Pakaian ke, makanan ke, kenderaan ke, jangan pakai kalau benda tu haram. Tolak dia. Jika tiada nyata akan halalnya, maka engkau tolakkan akan dia. Yang ini jangan engkau ambil akan pemberian mereka itu. Tetapi yang demikian itu jika tiada membawa kepada menyakitkan akan hati mereka itu. Kalau mereka tak sakit hati lah. Kalau sakit hati, carilah alasan supaya kita minta maaf lah. Teman tak makan ni, boleh macam-macam lah alasan boleh cari supaya dapat menolak benda pemberian mereka itu. Kerana apa? Kalau menyakitkan hati itu berdosa juga, haram pula hukumnya. Dan tiada apa? Jika ia membawa kepada menyakitkan akan hati mereka itu, maka iaitu tiada harus engkau periksa. Tak boleh, jangan periksa-periksa. Kerana menyakitkan hati seorang itu haram. Haram dosa. Dan demikian lagi jika engkau tanya kepada orang lain daripada mereka itu, maka jika didengar oleh mereka itu, nescaya jadi bertambah sakit hati mereka itu. Maka yang demikian itu haram juga ya. Haram pula.
Dan demikian lagi jika engkau tolakkan akan pemberian mereka itu dengan tiada engkau periksa. Kalau tolak atau payah periksa? Tanda aja. Tak boleh, aku tanda kena. Tolak gitu je, tak ada periksa. Tiada engkau periksa akan dia, jadi akan sakit hati mereka itu. Bila menyakitkan hati orang tu dosa apa tu? Haram jadinya. Jangan menyakitkan hati orang. Atau membawa kepada liar hati mereka itu. Dia nak ke masjid tanda, nak mengaji tanda, nak baca Quran tanda, nak berkumpul bersama dengan orang masjid tanda. Kerana orang masjid tu banyak merakamnya, banyak kainahnya. Jadi jangan menyakit hati. Jadi liar hati mereka itu kepada Allah. Itu yang orang azan manahi ni tak erti tu. Betul erti orang tengah azan. Sembang betul orang tengah azan lagi tu. Itu orang yang tak berjemaah tu. Bila orang azan di masa itu sembang anu cerita tentang orang kahwin, cerita tentang orang kenduri, cerita tentang perusahaan dia, cerita tentang sokan dan sebagainya. Tambah sokan ada Piala Dunia. Cerita tentang Piala Dunia aja. Jangan apa itu. Melainkan dengan menyakiti mereka, tak boleh tu. Maka tiada jalan pada menolakkan yang demikian itu melainkan dengan lemah lembut. Nak tolak biar lemah lembut. Minta maaf lah. Tapi dia alasan-alasan. Nipu masa itu tak apa. Harus hukumnya. Menipu ni ada yang harus tau. Asalnya haram. Jadi menipu ni ada 3 hukumnya. Asalnya haram. Asal menipu aja dengan sengaja haram. Dosa tu haram. Tapi ada dosa yang wajib. Apa dosa yang wajib? Ada orang nak menganiayai satu orang umpamanya. Yahudi memerintah Malaysia umpamanya. Dia nak bunuh satu orang. Dia nak bunuh satu orang. Dia siap senapang dia nak nembak orang tu. Dia bertanya kita, kamu ada kejumpa sana belum? Dia tahu dia ada nyorok atas tu. Dia tahu dia ada nyorok atas siling tu. Jangan pula betul benda dia ada di atas tu kata betul. Kalau kita kabur dia ada di atas tu betul. Kena tembak dia mati dia. Jadi memelihara nyawa manusia tu hukumnya wajib. Kabur boleh dia lari sana. Baru di sana ni lari ke temuh tu je. Dia berkejar temuh tu. Habis tu baru turun dia turun. Itu wajib hukumnya ya. Itu menipu tu boleh wajib. Dan ada pula menipu tu hukumnya harus. Harus artinya apa? Dibuat atau ditinggalkan tidak berpahala dan tidak berdosa. Itu apa? Nak mendamaikan 2 orang yang bersengketa. Itu boleh. Harus menipu ya. Kita jumpa dengan satu orang tu, si Anu tu kira salam dengan kamu kata. Dia musuh dengan kau tu. Tapi dia kira salam kamu kata. Ataupun dia pergi ke kedai capati di situ tu, dia bagi capati. Ini si Anu kira dengan kamu kata. Dia pun baik aku ni rupanya ya. Itu nipu tu padahal bukan betul orang tu bagi pun. Dia beli kedai tu. Ini orang tu kira kamu ni kata. Jadi hukumnya harus mendamaikan 2 orang yang bersengketa. Itu hukumnya harus ya. Itu boleh nipu tak apa. Saya nunjukkan salam dengan kamu. Saya tu puji kamu aja. Itu lama-lama lembut hati antara orang tu. Itu hukumnya harus. 3 ya. Menipu tu 3 hukumnya. Yang pertama haram, yang kedua wajib, yang ketiga harus. Ada pun orang Melayu ada lagi satu tipu sunat. Itu orang Melayu aja. Bukan dalam Islam ya. Namanya tipu sunat. Ada tipu sunat. Ada tak orang sebut tipu sunat? Itu orang Melayu aja orang itu ya. Dalam Islam tak ada macam tu. Dalam Islam 3 aja hukum nipu tu. Ya. Dan demikian lagi jika engkau tolakkan akan pemberian mereka itu dengan tiada engkau periksa, akan dia nescaya jadi sakit hati mereka itu. Kalau tolak aja tak payah periksa, sakit hati dia. Atau membawa kepada liar hati mereka itu, maka yang demikian itu haram pula. Maka tiada jalan pada menolakkan yang demikian itu melainkan dengan lemah lembut. Carilah alasan-alasan walaupun nipu. Harus ya. Maka jika tiada dapat engkau tolakkan akan yang demikian itu melainkan dengan menyakiti mereka itu, maka jangan engkau tolakkan akan pemberian mereka itu.
Jangan tolak depan-depan dia. Dan lazim kau ambil akan pemberian mereka itu serta halal kau makan masa itu. Kalau kita tak ambil, dia kecil hati, dia tersenggung. Masa itu ambil lah, tak apa, tak ada haram ya. Serta halal kau makan akan pemberian mereka itu, kerana menyukakan hati orang Muslim itu, menyukakan hati sahabat itu tu hukumnya wajib. Jangan sengaja-sengaja nak menyakit hati dia. Dan memeliharakan akan kesakitan mereka itu terlebih baik bagi orang yang warak. Bagi orang yang warak itu daripada meninggalkan akan mengambil yang demikian. Adapun harta yang syubhat, harta yang syubhat. Syubhat itu sama-sama tak tahu haram ke halal, halal, najis ke suci, kita tahu, namanya syubhat ya. Maka iaitu yang syak ia akan halalnya dari haramnya. Yakni tiada yakin akan halalnya dan tiada yakin akan haramnya, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mutasyabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas famanittaqas subahati faqadis tabra li dinihi wa ardihi wa man waqa'a fi subahati waqa'a fil haram karra'i yar'i yar'i hawla al-hima yushiku an yaqa fi. Yang halal itu nyata, terang. Ayam tu halal, terang. Kambing tu halal, terang. Lembu tu halal, terang. Ikan tu halal, terang. Itu nyata. Dan yang haram itu pun nyata. Yang haram, tahu juga. Babi itu haram, jangan makan. Anjing itu haram, jangan makan. Biawak itu haram, jangan makan. Tikus itu haram, jangan makan. Ular itu haram, jangan makan. Nyata, terang. Dan di antara keduanya itu ada beberapa perkara yang syubhat, yang samar-samar tu yang syubhat namanya. Yang tiada mengetahui akan dia itu oleh kebanyakan daripada manusia. Orang tak tahu haram ke halal, suci ke najis, kita tak tahu. Itu namanya syubhat. Maka barang siapa memelihara dirinya dari syubhat itu, maka sesungguhnya lepaslah ia bagi agama dan dirinya daripada jatuh ke dalam haram. Lepas tu kalau dia syubhat, dia tak makan. Bila tak makan, selamat dia. Dia tak ambil, tak pakai, selamat dia. Macam ada orang bagi jam, orang bagi saya jam umpamanya. Kita tengok orang tu. Kalau orang tu terkenal dengan mencuri dia, bila bagi saya suka mikir jam dia. Jangan ambil, itu sama-sama. Tapi kalau Tok Imam bagi jam, Tuan Jisami bagi jam macam, ambil aja lah. Tak ada yang bagi jam pun. Contoh aja lah ya. Ambil aja lah. Tuan Cik Hasan bagi jam, ambil aja lah. Kita tahu kita tahu perangai dia macam mana. Kita tahu orang macam mana keadaannya. Tapi kalau orang tu kerjanya berjudi aja, jumpa tengah judi. Kerjanya nari je kerjanya. Itu kena berhati-hati je lah ya. Itu dia ya. Itu yang sebab tu. Dan di antara keduanya itu beberapa perkara yang syubhat yang tiada mengetahui akan dia itu oleh kebanyakan manusia. Maka barang siapa memelihara dirinya dari syubhat itu, maka sesungguhnya lepaslah ia bagi agama dan dirinya daripada jatuh kepada yang haram. Dia tak makan, tak ada benda haram. Dia tak ambil, tak pakai, tak gunakan, tak ada dia jatuh kepada haram. Dan barang siapa jatuh dalam syubhat itu, nescaya jatuh ia di dalam haram, seperti orang yang mengembala akan binatang pada keliling hutan yang ditegahkan oleh raja. Dia mengembala binatang, melih kambing di taman larangan raja. Lalu kena mengawal kambing tu. Kambing bukan orang ya. Kalau banyak kambing tu, mesti ada seekor-seekor yang lepas kepada taman larangan raja tu. Ya? Begitulah yang haram tu. Kemudian tu takut haram, takut kita terjatuh kepada yang haram tu.
Pada benda itu dia panggil syubhat. Kalau sah haram itu dah tentu je haramnya. Ini tak sah. Boleh jadi haram, boleh jadi halal. Boleh jadi betul-betul dia terima dengan benda yang halal ataupun dia melakukan perkara yang haram. Itu namanya syubhat. Samar-samar. Bila samar-samar tu jangan pakai. Kalau kita tak pakai, kita tak gunakan, kalau kita tak makan, kalau kita tak gunakan dia dengan itu, tak adalah kita jatuh pada yang haram. Dan barang siapa jatuh dalam syubhat itu, nescaya jatuh ia dalam haram, seperti orang yang menggembala akan binatang pada keliling hutan yang ditegahkan oleh raja, maka iaitu hampir jatuh kepadanya. Jadi kambing itu mana nak mengawal? Tak boleh kita kawal. Kadang-kadang ada sekor-sekor lepas. Yakni jikalau tidak sungguh-sungguh memeliharakan akan binatangnya itu, nescaya memakan binatangnya itu akan rumput yang dalam hutan yang ditegahkan oleh raja-raja itu. Dengan itu jadi sebab binasanya. Raja pun marah, murka. Kamu biar kami makan rumput aku, kita kata ya. Apa nak buat? Begitu dah Allah dengan kita. Pada tahu benda tu ragu-ragu kita, halal ke haram, kita tak terima lah, tak makan lah, tak gunakan lah ya. Itu. Kalau sudah tahu senang. Ini tak tahu. Boleh jadi halal, boleh jadi haram. Kita tegakkan diri kita. Tak ada jatuh dalam bab-bab yang haram ya. Nak sungguh-sungguh tu. Dengan ini jadilah sebab binasanya. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitab Arba'in fi Usuluddin, juga nama kitab sama, Arba'in fi Usuluddin. Ketahui olehmu bahawa manusia itu pada hakmu ada 6 bagi. Manusia tu ada 6 jenis, 6 kategori. Manusia, semua manusia apa tu? Yang pertama, tiada engkau ketahui akan orang itu adakah soleh atau fasik. Dia tak tahu. Baru kenal. Jumpa kejap ni. Orang fasik ke orang soleh? Tak tahu kita. Maka harus memakan harta pemberian mereka itu dan tiada wajib menjauhikan akan dia. Jangan jauh dia. Makanlah harus. Harus maksudnya boleh makan, boleh tak makan. Jangan jauh dia. Dia wajib, tidak wajib menjauhikan dia. Tetapi bagi orang yang warang itu sunat menjauhkan akan dia. Bagi orang warang, dia tak makan. Kerana dia ragu-ragu. Orang ni soleh ke tak? Orang ni soleh ke tak? Orang ni soleh ke tak? Dia ragu, dia tak makan. Itu orang warang. Sunat dia menjauhkan akan dia itu. Itu pun jika tiada membawa kepada menyakitkan akan hati mereka itu. Kalau dia tak ada tersinggung. Tak makan. Tak makan lah, aku tak makan ni. Aku tak makan benda ni. Aku tak makan laksa. Aku tak boleh makan laksa. Itu tak ada berdosa ya. Kalau dia menjauh tu. Itu pun jika tiada membawa kepada menyakitkan hati mereka itu. Maka jika engkau jauh akan yang demikian itu, nescaya jadi sakit hati mereka itu. Kalau dia sakit hati, dia tersinggung, dia terbuku hatinya, itu wajib kita terima dia. Makan jalan. Sampai saya tanya ya. Maka jika engkau jauh akan yang demikian itu, nescaya jadi sakit hati mereka itu, atau jadi liar hati mereka itu, maka yang demikian itu tiada sunat. Tak ada sunat lagi. Artinya haram. Jangan tinggalkan. Tiada sunat bagi orang yang warang itu menjauhkan akan dia. Bahkan terkadang lazim menerima akan dia. Lazim tu dia, wajib menerima akan dia. Biasa menerima akan dia. Kerana menyukakan hati manusia itu terlebih afdal. Nak nyukakan orang terlebih afdal. Pada orang yang warang, orang warang itu. Dan daripada menjauhkan akan demikian itu. Yang pertama, orang warang ya. Yang kedua, bahawa engkau ketahui akan orang itu soleh. Kita tahu dia ni tok imam. Dia dia pegawai masjid. Dia setiap hari sembahyang Jumaat di masjid. Dia tahu dia tu orang soleh. Maka iaitu halal memakan harta pemberian mereka itu, dan tiada sunat menjauhkan akan dia. Kalau kita jauh tu tak dapat pahala. Kalau kita makan tak ada berdosa ya. Maka orang yang menjauhkan akan demikian itu semata-mata was-was. Was-was tu datang dari siapa? Was-was tu datang dari siapa tuan-tuan? Dari syaitan. Itu orang was-was. Itu was-was lah kata.
Maka orang yang menjauhkan begitu semata-mata was-was, bukannya warak. Dan terkadang menjauhkan akan demikian itu jadi maksiat, lagi haram. Jika membawa akan menyakiti akan hati mereka itu, atau membawa kepada jadi liar hati mereka itu. Bila dia sakit hati dengan kita, langsung tak nak datang masjid, langsung tak nak berjemaah. Dengan masjid pun tak nak datang. Masjid tu banyak neragamnya katanya. Tak liar hati ni perkara masjid. Kerana menjauhkan akan demikian itu membawa kepada jahat sangka kepada orang yang saleh. Jahat sangka salah tu. Dan yang demikian itu derhaka seperti firman Allah Ta'ala, inna ba'dadh-dhanni ism. Ayat Quran tadi rupanya bukan hadis ya. Inna ba'dadh-dhanni ism. Sesungguhnya sebahagian daripada zan tu, jahat sangka itu adalah berdosa. Bahawa setengah daripada jahat sangka itu berdosa. Jadi kalau benda itu boleh membawa dia liar kepada masjid, liar kepada majlis ilmu, liar kepada agama, jangan kita tolak dia. Manusia ni kadang-kadang ada yang merajuk ke masjid. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jangan sekali-kali merajuk kepada masjid. Siapa yang merajuk kepada masjid, yang rugi siapa? Orang merajuk tu lah. Masjid tak ada apa-apa. Walaupun apa dilakukan oleh jatuh yang menyebabkan dia merajuk tu jatuh kuasa, bukan masjid ni. Masjid ni apa salah? Jatuh kuasa aja. Jatuh kuasa boleh tukar. Sekarang ada jatuh kuasa baru kan. Ini perak ni jatuh kuasa baru kan masjid ni. Jadi dia boleh tukar masa-masa. Jangan sekali-kali merajuk kepada masjid. Apa saja kesalahan pentadbir masjid tu, jangan merajuk. Yang kerana itu tak datang ke masjid, rugi dia ya. Yang tak dapat berjemaah dia. Itu yang kedua tadi ya. Jadi jangan jahat sangka pada orang-orang, dia berdosa hukumnya. Yang ketiga, 6 dia. Yang ketiga, bahawa engkau ketahui akan orang yang masyhur dengan zalim. Dia tahu kerjanya mencuri aja. Kerjanya ngambil nombor ekor aja. Asal hujung minggu ngambil nombor ekor, asal hujung minggu ngambil nombor ekor, asal hujung minggu ngambil nombor ekor. 7685. Tahu? Mana 7685? Ada belakang. Jangan pula ngambil je. Masih merosak keterai. Jangan oi. Nampak dia tu fasik semua. Kerja yang mencuri je. Kerja yang merompak je, nipu je kerjanya. Ataupun dia kerjanya memberi orang makan riba. Dia ada kerjanya menjadikan perniagaannya tu riba. Itu nampak fasiknya. Yang ketiga, masyhur dengan berjual beli dengan riba. Nampak tu? Orang yang masyhur dengan zalim dan masyhur ia berjual beli dengan riba hingga engkau ketahui bahawa segala harta mereka itu haram. Kita tahu harta dia itu haram. Dia mengamalkan riba aja. Ya, ada orang tu betul lah. Saya dah jumpa satu orang. Apa itu lah? Terus kabar mana lah. Dia memang kerja tu. Siapa nak beli barang-barang, dia beli dengan cash. Apa itu dia jual barang tu pada orang tu. Dengan bunga. Ada interest. Siapa nak beli percaya, jumpa dia. Dia tu bayar cash. Dia kedai bayar cash. Lepas tu dia charge bunga orang tu. Rendah sikit daripada kedai-kedai tu. Jadi dapatlah dia banyak duit tu. Dia kerja itu je. Kenapa ada lagi kedai orang tu saya tak tahu. Tapi saya tahulah orang jenis tu. Ya. Kerjanya beli barang, dia beli cash, itu dia jual secara ansur. Dia mengamalkan riba lah tu. Riba tu haram. Allah dah khabar wa halallahu al-bai' wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Tapi dia buat juga. Itu haram tu. Terang ya. Bahawa engkau ketahui akan orang yang masyhur dengan zalim dan masyhur dengan berjual beli dengan riba. Hingga engkau ketahui bahawa segala harta mereka itu haram. Dah tahu apa yang ada pada dia itu semua haram mereka. Dan atau kebanyakan harta mereka itu haram, seperti kebanyakan daripada orang yang zalim. Maka haram memakan harta pemberian mereka itu. Kalau dia bagi kita nak belanja, kita pun jangan terima. Dia ajak kita minum kopi kedai, jangan terima ya. Yang ketiga, yang keempat, bahawa engkau ketahui akan kebanyakan harta mereka itu halal, tetapi tiada sunyi daripada yang haram. Dia bercampur halal dan haram. Kita tahu kebanyakannya haram, tapi ada juga banyaknya halal, tapi ada juga yang haram.
tiada sunyi daripada harta yang haram, seperti ada harta mereka itu dapat daripada pusaka, itu halal, atau dapat daripada berniaga, halal. Serta yang demikian itu ada yang berkhidmat kepada raja yang zalim. Itu zaman kitab dekat ni, zaman Imam Ghazali. Zaman dia tu rajanya zalim-zalim mereka. Sebab itu di antara yang kata orang zalim tu ialah orang yang bekerja dengan raja. Orang berkhidmat dengan raja, kata orang zalim tu. Zaman Imam Ghazali tu ya. Itu sebab zaman dia tu kata raja yang zalim. Dia tahu tu ya. Kemudian maka pada ghalib tu biasa, harta mereka itu halal tetapi tiada sunyi daripada bercampur dengan harta yang haram. Maka sayugianya bagi orang yang warak menjauh daripada harta mereka itu, tetapi pada syarak tiada haram. Pada syarak tiada haram. Tapi orang warak tu, itu sebab warak tu artinya meninggalkan sebahagian yang halal kerana takutkan yang haram. Itu namanya warak. Tapi orang biasa tak apa, boleh makan je, tak apa ya, tak ada halal, tak ada haram. Ya. Maka sayugianya bagi orang yang warak menjauhkan harta mereka itu, tetapi pada syarak tiada haram memakan harta mereka itu. Yang keempat. Yang kelima, bahawa orang itu tiada engkau ketahui halnya, tetapi ada engkau lihat atas mereka itu alamat orang zalim. Dia menjaga. Pakai seluar pendek aja dari petang sampai ke malam, sampai isyak. Mayang hidak apa hidak, nampak kezalimannya tu. Seperti ia memakai pakaian askar. Ini askar zaman Imam Ghazali tu. Askar tu askar raja lah. Raja zaman itu semua zalim belaka. Orang pakai askar tu dikira sebagai zalim tu. Atau pakaian hamba orang yang zalim. Maka alamat ini menunjukkan akan harta itu haram. Itu alamatnya haram. Maka wajib menjauhkan dia dan jangan engkau makan akan harta mereka itu, melainkan jika sudah engkau periksa akan dia. Kalau cek dia tak ada haram baru makan. Tidak, jangan. Maka jika engkau dapat pada mereka itu akan alamat yang menunjukkan akan halalnya, maka harus engkau makan harta mereka itu. Last sekali yang keenam, bahawa engkau lihat pada orang itu akan alamat yang membawa kepada fasik. Alamat je, bukan nampak fasiknya, bukan nampak kita buat apa, tapi nampak dia macam orang fasik kalau kena. Dan bukan orang zalim, dia fasik aja. Fasik tu ketika buat dosa kecil. Di antara fasik apa? Orang pakai seluar pendek, itu dosa kecil tu. Lagi apa? Orang merokok, fasik tu. Entah marah-marah lah mana-mana. Rokok tu haram tau. Ada bangkangan. Saya mengatakan rokok tu haram. Siapa nak bangkang kata? Jadi, tapi haram tu dosanya dosa kecil. Itu orang fasik, bukan orang zalim ya. Orang zalim, orang melakukan dosa besar. Orang tak semayang, zalim. Orang berzina, zalim. Orang merompak, zalim. Orang menyamun, zalim. Orang menipu, zalim. Tapi merokok tu fasik ya. Jadi alamat orang yang kepada fasik bukan zalim, bukan alamat zalim ya. Seperti ia melihat akan perempuan yang helat, tengok perempuan ajnabi, itu fasik tu, bukan zalim ya. Atau ada ia kebanyakan memaki orang, wajahnya maki orang aja. Atau memakai emas, orang lelaki pakai emas. Dan kain sutera, orang lelaki pakai kain sutera, itu fasik itu, bukan zalim ya. Atau ia meninggalkan sembahyang, itu salah satu yang ni ya. Saya tak setuju dengan ni. Meninggalkan sembahyang tu bukan fasik tu, zalim, dosa besar. Satu waktu tinggal sembahyang, dia akan masuk neraka selama 40 tahun. Dengar elok-elok. Satu waktu dia tinggal sembahyang, masuk neraka 40 tahun. Dunia ke akhirat. 40 tahun dunia ke akhirat. Akhirat. Satu hari di akhirat bersamaan dengan 1000 tahun dunia. Kalau 40 tahun berapa? 40 tahun. 40 kali 1000 kali 365 tahun. Berapa? Ini cikgu matematik lah tau. 1000 kali. Mana datang 1000 tu? Satu hari akhirat 1000 tahun dunia.
365 datang. Dalam 1 tahun 365 hari. Jadi 40 kali 1000 dan 40,000 kali 365. Berapa? Mana cikgu-cikgu ni? Cashier mana? Berapa? 14,600,000 tahun. 14 juta itu ikut tahun dunia ya. 14,600,000 tahun kalau dia sengaja tinggal sembahyang. Satu waktu. Satu waktu tu. Kalau sepanjang hayat tak sembahyang, tak tahu mengapa ya. Itu dia. Meninggalkan sembahyang ni tak betul tu. Semuanya itu alamat fasik, bukan alamat zalim. Dan alamat zalim itu seperti mencuri dan berjudi dan menyabung ayam. Itu judi lah tu. Menyabung ayam dan merampas dan menganiayai akan harta orang. Saja nak menganiayai orang itu zalim belaka ya. Dan barang sebagainya. Maka tilik olehmu akan orang itu. Maka jika engkau ketahui akan hartanya itu dapat daripada berniaga atau dapat daripada pesaka, itu terimalah, tak apa. Atau daripada berbendang, tak apa. Atau barang sebagainya daripada usaha yang halal, maka harta mereka itu halal, tiada haram. Dia bercampur, halal ada, haram ada. Kalau dia dapat harta daripada pesaka, terimalah, tak apa. Kalau daripada kita tahu dia berniaga, daripada berniaga, ambil lah, terima, halal ya. Tapi kalau dia dapat harta daripada bekerja dengan orang zalim, itu jangan terima. Kalau berbendang, tak apa. Dan barang sebagainya daripada usaha yang halal, maka harta mereka itu halal. Tiada haram memakannya. Tiada haram memakan daripada harta mereka itu. Dan demikian lagi, jikalau tiada engkau ketahui akan hal mereka itu, maka halal. Kalau tak tahu, kira halal lah tu ya. Kenapa? Sangka baik dengan orang tu punya wajib. Maka halal seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Wa in kana amruhu majhulan indaka fahadha fihi nazar li'an alamatal fisq ad'afu dilalatan min alamati zulm walakinil azharu indi annahu la yahrum maluh li'an zahira ba'dil islam yadullun alal maliki dilalati azhar min dilalati hadhil alamati alat tahrim. Maka jika tiada engkau ketahui akan harta itu dapat daripada usaha yang haram atau daripada yang usaha yang halal, haram ke halal kita ragu-ragu, maka masalah ini di dalamnya ada nazar untuk hati betul-betul. Itu nazar. Nazarun berarti perhati betul-betul, cek betul-betul. Perlu diperiksa. Maka alamat fasik itu terlebih dhaif daripada alamat zalim. Kalau nampak fasik itu sikit je nampak je. Korang daripada yang zalim, ni nampak tu banyak sikit aja alamat itu, tanda-tanda yang fasik itu sikit aja. Kerana alamat fasik itu terlebih dhaif. Dhaif itu korang lah, lemah daripada alamat zalim. Maka fasik itu terlebih maka menunjukkan atas haram harta mereka itu sikit, tetapi yang banyaknya halal. Tetapi yang zahir pada sisinya bahawasanya harta mereka itu tiada haram. Kerana zahir tangan orang Islam itu menunjukkan atas milik yang halal, iaitu terlebih zahir daripada alamat yang menunjukkan yang haramnya. Kalau dia banyak betul itu halal ada, haram ada, tengok kan. Kalau kita tengok banyak yang halal, terimalah, tak apa ya. Tak salah. Kalau nampak banyak yang haram, jangan terima ya. Kalau nampak betul dia makan riba dan sebagainya, itu jangan terima. Baik, syahadan. Syahadan tu akan datang kita baca ya. Syahadan tu apa? Bermula. Tu akan datang kita baca. Untuk pagi ini cukup sekadar itu. Ada siapa-siapa nak bangkang, bak rokok, ada nak bangkang. Kalau dia bangkang, dia merokok lah tu.
Siapa merokok, dengar elok. Siapa merokok, berhenti. Niat kejap ni. Saya nak ajar niatnya. Nawaitu berhenti merokok lillahi ta'ala. Sampai tak hafal? Nawaitu berhenti merokok lillahi ta'ala. Apa? Baik, lagi? Ada nak tanya? Tak ada juga? Ada yang nyolang mati namanya. Nyolang lah buat ni. Bulan depan khabar tak payah datang. Tak ada saya datang. Sekian dulu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah.